kunci aku. Sekejap. Kita kat mana? Okey. Jangan risau sangat. Aku gembira sebab akhirnya aku jumpa juga manusia. Ni kunci aku. Aku jumpa kunci juga dalam poket masa kat highway. Lagi? Track? Track balapan. Nampak orang berlari tu. Balapan? Mesti lepas tu kau jumpa pintu lagi satu kan? Ha. Lepas tu kau tak sabar kan? Kau buka pintu tu dengan harapan kau akan jumpa jalan keluar. Aku kat satu tempat lain pula. Macam parking kereta. Kereta? Parking kereta? Ya, parking kereta. Aku Okey, tak okey. faham. Azri, ngeri kan? Aku rasa semua yang kau bagi tahu tu, tempat-tempat yang kau dah pergi tu, dia cuba nak bagi tahu kita sesuatu tau. Beritahu apa? Kau kena faham. Aku pun dah lalui benda yang hampir sama dengan kau. Apa tempat yang kau dah lalu? Habiskan cerita kau dulu. Aku jumpa lagi satu pintu. Aku harap aku boleh keluar. Tapi last aku kat tempat sampah. Tempat sampah? Tempat sampah. Macam ni weh. Macam ni. Aku rasa tempat-tempat tu menjawab siapa kita sebenarnya. Okey, weh, contoh. Aku terbangun dekat tempat yang aku tak familiar juga. Aku terbangun dekat hutan. Hutan weh. Mana ada orang kat hutan? Macam kau juga. Aku jumpa pintu yang asing. Aku cuba masukkan kunci, tak dapat. Ada pintu yang aku cuba, aku boleh masuk tanpa kunci pun. Lepas tu pintu lagi, pintu. Sampailah aku kat sini. Lepas hutan tu, Lepas hutan tu, aku nampak rel kereta api. Betul-betul atas rel kereta api. Tak jauh dari situ ada satu lagi pintu. Lepas tu office. dari office tu kau jumpa pintu. Lepas tu kau sampai sini. Belum lagi. Sebelum tu aku sampai kat satu bilik ni. Sepah. Sepah macam ada sesuatu lepas berlaku kat bilik. Lepas tu aku sampai sini. Cerita kau tak jelaskan apa-apa lah. Kau tak nampak apa yang aku nampak? Azri, tempat yang kita lalu ni semua random. Random sangat. Kalau kau perasan, boleh nampak ada pattern walaupun dia random. Contoh? Ni, masa kau beritahu kau dekat highway tu, aku cuba kaitkan dengan tempat-tempat lain. Kenapa track balapan? Kenapa parking kereta? Kenapa tempat sampah? Hutan, tetapi jabat bilik. Aku rasa aku engineer yang cuba dibunuh. Dia campak kat hutan. Aku mungkin accident kereta dekat highway tu. Aku dah faham. Kalau kita nak buka pintu keluar, kita kena unlock memori kita. Kau rasa? Aku rasa kunci kau buka pintu aku. Dan kunci aku akan buka pintu kau. Tak. Aku rasa kunci ni akan buka pintu kau. Sebab tadi aku tak boleh buka pintu aku. Kan? Lee, belakang kau tu, pintu tu, aku tak rasa tu pintu kau. Itu pintu aku. Aku yakin. Kau tak payah risau pasal jalan keluar. Bila satu pintu tutup, satu lagi akan buka. Peluang untuk keluar memang ada. Kalau aku sanggup apa je untuk cari dia keluar daripada sini. Jom, kita kena cari yang keluar agak. Aku dah tak tahan di sini. An, macam mana kalau salah seorang tak boleh keluar? Kalau
sanggup buat apa je untuk cari dia keluar daripada sini. Bila satu pintu tutup, satu lagi akan buka. Kiri, belakang kau tu, pintu tu. Nan! Ah! Ini kunci aku.